Jadi sub DB kita, sub DB pendawaian ikut spek, ST, TB box, kekemasan nombor 10. Nombor 10. Okey, tu kabel kita daripada main DB ke sub DB, masuk trunking 2x2. Okey, daripada trunking, okey, ujung sampai sana dekat TB box sana. Nanti kita akan lay lagi kabel. Okey, terbaik. So kita bagi tutup, kita bagi kemas, tak mau tikus lah masuk. Okey, terbaik. Okey, alhamdulillah dah settle. Okay. Masuk dia punya one way. Okey, tembus dekat sini. Okey, 3 kabel. 2 high quality, 1 series kabel. Alhamdulillah. Okey. So ini sub DB kita, sub DB pendawaian ikut spek, ST, TB box, kekemasan nombor 10. Nombor 10. Okey, so dekat DB box ni kita bagi 2 circuit. Pertama sekali circuit untuk lampu kipas, water heater, satu lagi circuit untuk soket plug. So kita tak gabung. Untuk main DB ni tak apa, kita pakai yang lama sebab boleh pakai. Selagi mana kita boleh pakai, kita pakai. Sebab dia punya aksesori tu semua tu masih function dengan baik. So untuk bahagian atas kita ada 2 RCBO, main switch C40. So untuk aircon kita akan pakai yang ni lah, untuk C10 0.1 100 mAh. Untuk soket plug kita pakai 0.03. Okey, terbaik. So kita nak gantung lah, cuma kita nak lay kabel dulu, kita nak turunkan kabel dulu, kita gantung yang ni. Okey, terbaik.